Tuan Yang Ketua, fasa-fasa berikutnya turut menyentuh penyelarasan kadar denda, minimum, penalti dan had kompaun bagi beberapa kesalahan tertentu di bawah Akta 333. Antaranya termasuk kesalahan tidak memperagakan nombor pendaftaran dengan betul, menggunakan kenderaan tanpa lesen kenderaan motor yang sah, memandu tanpa lesen memandu yang sah, memandu melebihi had laju, gagal menjalani pemeriksaan berkala bagi kenderaan tertentu, gagal mematuhi arahan atau isyarat lalu lintas serta beberapa kesalahan lain yang berkaitan pematuhan asas jalan raya. Dalam hal ini, saya ingin menegaskan bahawa peningkatan daripada RM300 kepada RM500 tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik. Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindahan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah sikap supaya lebih berhati-hati di jalan raya. Sehubungan itu, penguasaan kadar maksimum kompaun baru ini dicadang untuk dimulakan pada 1 Januari 2029. Tujuan pindahan ini adalah untuk meningkatkan pematuhan, bukan untuk membebankan rakyat atau meningkatkan kutipan hasil kerajaan. Kesalahannya sama, tetapi hukumannya disemak semula supaya kekal relevan dan mempunyai kesan pencegahan yang lebih berkesan. Pasal berkaitan Seksyen 16 dan 17 pula bertujuan memperkenalkan konsep kawalan pengistirahan bagi lesen kenderaan motor. Melalui pindahan ini, pemilik atau pemohon lesen kenderaan motor perlu mengisytiharkan kawasan penggunaan utama kenderaan semasa membuat permohonan atau pembaharuan lesen. Sekiranya berlaku perubahan kawasan penggunaan, maklumat tersebut hendaklah dimaklumkan kepada JPJ mengikut tata cara yang ditetapkan. Pindahan ini bertujuan memastikan fee lesen kenderaan motor dikenakan berdasarkan kawasan penggunaan sebenar kenderaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterusan, mengelakkan ketirisan hasil dan memastikan pelaksanaan sistem pelesenan yang lebih adil dan teratur. Saya ingin menegaskan bahawa pindahan ini tidak melibatkan kenaikan kadar fee lesen kenderaan motor dan tidak memperkenalkan sebarang fee baru. Tujuannya adalah untuk memastikan fee LKM dikenakan berdasarkan kawasan penggunaan sebenar kenderaan. Sebagai contoh, jika sesebuah kenderaan digunakan secara tetap di Semenanjung Malaysia, maka fee LKM hendaklah berdasarkan kadar yang ditetapkan bagi Semenanjung. Begitu juga bagi kenderaan digunakan secara tetap di Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan ataupun Pulau Langkawi. Fee LKM hendaklah berdasarkan kadar yang berkuat kuasa di wilayah tersebut. Ini bermaksud kadar LKM yang sedia ada di Sabah dan Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan Pulau Langkawi kekal sama bagi kenderaan tersebut digunakan di kawasan tersebut. Pendekatan ini memastikan sistem pelesenan lebih teratur, adil dan mencerminkan penggunaan sebenar kenderaan. Ini juga bertujuan menangani isu ketirisan hasil kerajaan apabila pembaharuan LKM dibuat di kawasan yang mempunyai kadar fee lebih rendah sedangkan kenderaan tersebut digunakan di kawasan lain. Fasa berkaitan Seksyen 17 turut memberikan kuasa kepada pengarah untuk tidak mengeluarkan lesen kenderaan motor sekiranya butiran pengenalan kenderaan tidak dapat disahkan. Ini termasuk keadaan di mana nombor chassis, nombor enjin atau nombor siri kenderaan motor elektrik tidak jelas, rosak atau dipercayai telah diusik dengan izin tempered. Tuan Yang Ketua, pindahan fasa berkaitan Seksyen 20 bertujuan menggantikan keperluan memperagakan lesen kenderaan motor kepada kewajipan mengemukakan maklumat lesen kenderaan motor apabila diminta oleh pegawai penguatkuasa. Pindahan ini selaras dengan pelaksanaan pendigitalan perkhidmatan JPJ di mana maklumat lesen boleh disahkan melalui rekod digital, mesej elektronik atau apa-apa bentuk keterangan lain yang diterima oleh pegawai penguatkuasa. Ini bermaksud beban pembuktian bahawa LKM atau lesen memandu yang telah tamat tempoh adalah terletak pada pegawai penguatkuasa. Melalui pindahan ini, pengguna jalan raya tidak lagi perlu bergantung sepenuhnya kepada dokumen fizikal atau membuktikan status lesen kenderaan motor. Sebaliknya, maklumat lesen boleh dikemukakan dalam bentuk digital atau melalui kadar lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah. Pendekatan ini akan memudahkan urusan rakyat serta mampu meningkatkan kecekapan senakan dan penguatkuasaan. Tuan Yang Ketua, fasa berkaitan Seksyen 26 bertujuan memperjelaskan bahawa seseorang hanya boleh memandu kenderaan motor sekiranya memiliki lesen memandu yang sah. Pindahan ini turut meningkatkan kadar denda minimum bagi kesalahan memandu tanpa lesen memandu yang sah. Langkah ini penting kerana lesen memandu membuktikan seseorang telah memenuhi syarat kelayakan dan latihan yang ditetapkan. Tanpa lesen yang sah, risiko kepada keselamatan pengguna jalan raya boleh meningkat.
Fasa berkaitan Seksyen 29 bertujuan membolehkan pengarah tidak mengeluarkan lesen memandu sekiranya pemohon masih mempunyai perkara yang belum diselesaikan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan atau Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Pindahan ini bertujuan memastikan semua kewajipan dan tindakan penguasaan yang berkaitan diselesaikan terlebih dahulu sebelum lesen memandu dikeluarkan. Selain itu, pindahan Seksyen 29 turut memperjelaskan bahawa seseorang yang memperoleh lesen memandu bagi kelas atau kategori kenderaan yang baru perlu melalui tempoh lesen memandu percubaan bagi kelas atau kategori tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan pemandu mempunyai kemahiran, pengalaman dan tahap kompetensi yang mencukupi sebelum diberikan lesen memandu yang penuh bagi kelas kenderaan berkenan. Sebagai contoh, seseorang yang telah mempunyai lesen memandu kompeten bagi kereta dan kemudiannya memperolehi lesen bagi kategori kenderaan lain yang memerlukan kelayakan berbeza perlu menjalani tempoh lesen memandu percubaan bagi kategori baru tersebut. Ini bagi memastikan pemandu benar-benar mahir dan memahami keperluan pengendalian kenderaan dalam kategori yang baru sebelum diberikan lesen penuh. Fasa berkaitan Seksyen 32 pula bertujuan meningkatkan hukuman terhadap kesalahan memandu semasa hilang kelayakan. Hilang kelayakan merujuk kepada keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan memandu kerana lesen memandunya telah digantung, dibatalkan atau beliau telah dihalang daripada memegang atau mendapatkan lesen memandu oleh mahkamah. Pindahan ini meningkatkan hukuman penjara daripada tempoh tidak melebihi 1 tahun kepada tempoh tidak melebihi 3 tahun. Selain itu, denda turut ditingkatkan kepada tidak kurang daripada RM3,000 dan tidak melebihi RM10,000. Peningkatan hukuman ini dicadangkan kerana individu yang memandu ketika sedang hilang kelayakan telah mengingkari larangan yang dikenakan oleh pihak berkuasa atau mahkamah. Tindakan sedemikian merupakan kesalahan serius dan boleh meningkatkan risiko kepada keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang lesen pemandunya telah digantung kerana melakukan kesalahan lalu lintas yang serius tetapi masih memandu di jalan raya boleh dikenakan tindakan di bawah peruntukan ini. Oleh itu, hukuman yang lebih tegas diperlukan bagi menggalakkan pematuhan terhadap undang-undang dan mengurangkan risiko kemalangan. Tuan Yang Di-Pertua, antara pindahan penting dalam rang undang-undang ini ialah pengujudan Seksyen baru 42A yang memperuntukkan kesalahan berumba atau menduga kelajuan di jalan. Pada masa ini, tindakan terhadap aktiviti rumba haram lazimnya diambil di bawah peruntukan pemanduan berbahaya. Walau bagaimanapun, peruntukan tersebut tidak memperuntukkan secara khusus kesalahan berlumba atau menduga kelajuan. Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindahan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan ataupun kehilangan nyawa. Sebagai contoh, sekiranya 2 atau lebih penunggang motosikal berlumba atau menguji kelajuan sesama sendiri di jalan awam, tindakan boleh diambil di bawah seksyen ini walaupun tiada kemalangan berlaku. Begitu juga jika sekumpulan pemandu kenderaan bermotor menggunakan jalan awam untuk menguji kelajuan kenderaan secara tidak sah, mereka boleh dikenakan tindakan di bawah peruntukan ini. Bagi kesalahan pertama, mana-mana orang yang didapati berlumba ataupun mengambil bahagian dalam menduga kelajuan di jalan boleh apabila disabitkan didenda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi sabitan kali kedua atau kali kemudian, hukuman yang lebih berat diperuntukkan, iaitu denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM20,000 atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Pindahan ini bertujuan untuk menghantar mesej yang jelas bahawa jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan membawa risiko tinggi bukan sahaja kepada pelaku tetapi juga kepada pengguna jalan raya lain yang tidak bersalah. Oleh itu, peruntukan khusus ini diperkenalkan bagi membolehkan tindakan diambil lebih awal sebelum berlakunya kemalangan ataupun kehilangan nyawa. Di samping memperkukuh tindakan pencegahan dan penguasaan terhadap aktiviti berisiko tinggi tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, fasa berkaitan Seksyen 52 bertujuan membolehkan laporan kemalangan dibuat bukan sahaja di Balai Polis yang berhampiran tetapi juga melalui apa-apa kaedah lain yang ditetapkan oleh Menteri selepas berunding dengan Menteri Dalam Negeri. Di bawah peruntukan sedia ada,
pemandu yang terlibat dalam kemalangan dihendaki hadir ke balai polis untuk membuat laporan. Walau bagaimanapun, keperluan ini dalam keadaan tertentu boleh menimbulkan kesukaran, khususnya bagi kemalangan kecil yang tidak melibatkan kecederaan serius atau apabila pihak yang terlibat berada jauh dari balai polis. Sehubungan itu, pindahan ini membuka ruang kepada pelaporan kemalangan melalui kaedah elektronik atau kaedah lain yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Langkah ini selaras dengan perkembangan teknologi dan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan. Sebagai contoh, pada masa hadapan, laporan kemalangan kecil mungkin boleh dibuat melalui platform dalam talian atau aplikasi yang ditetapkan tanpa perlu hadir secara fizikal ke balai polis. Ini akan memudahkan urusan orang ramai, menjimatkan masa serta mengurangkan kesesakan di balai polis. Walau bagaimanapun, pindahan ini tidak menghalang laporan kemalangan daripada terus dibuat di mana-mana balai polis. Di sebaliknya, ia menyediakan pilihan kaedah pelaporan yang lebih fleksibel dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi semasa. Ringkasnya, pindahan ini bertujuan memudahkan urusan rakyat, meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan dan memastikan proses pelaporan kemalangan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah tanpa menjejaskan keperluan penguasaan serta rekod rasmi kemalangan. Pasal berkaitan Seksyen 53B bertujuan menutup kelompongan undang-undang berkaitan kesalahan yang dikesan melalui kamera penguasaan. Pada masa ini, terdapat keadaan di mana pemunya pendaftar boleh mengelakkan tanggungjawab dengan mendakwa tidak mengetahui identiti atau alamat pemandu yang menggunakan kenderaan tersebut semasa kesalahan dilakukan. Melalui pindahan ini, alasan sedemikian tidak lagi boleh digunakan sekiranya pemunya berdaftar telah menyebabkan atau membenarkan kenderaan itu digunakan sehingga berlakunya kesalahan yang direkam atau dikesan melalui kamera penguasaan. Pindahan ini penting bagi memastikan pemunya berdaftar mengambil tanggungjawab yang sewajarnya terhadap penggunaan kenderaan mereka. Prinsip yang dibawa adalah mudah, iaitu seseorang yang memiliki atau mengawal penggunaan sesuatu kenderaan tidak boleh melepaskan tanggungjawab begitu saja apabila kesalahan dikesan melalui sistem penguasaan. Sebagai contoh, sekiranya sebuah syarikat pengangkutan membenarkan pemandunya menggunakan kenderaan syarikat dan kenderaan tersebut melakukan kesalahan yang direkam melalui kamera penguasaan termasuk sistem timbang automatik, syarikat sebagai pemunya berdaftar tidak boleh sekadar menyatakan bahawa mereka tidak mengetahui siapa pemandunya pada ketika itu tanpa mengambil langkah yang munasabah untuk mengenal pasti pengguna kenderaan tersebut. Yang Berhormat Menteri, Ya, waktu rehat. boleh tak saya? Kalau saya teruskan, saya lihat dalam ni kemungkinan dah lebih daripada setengah jam lagi. Saya kalau boleh sampai 1.15 boleh. Baik, teruskan 1.15 saya akan berhentikan. Okey. Ringkasnya, pindahan ini bertujuan meningkatkan accountability pemunya kenderaan, memperkukuh keberkesanan penguasaan berasaskan teknologi serta memastikan kesalahan yang dikesan melalui kamera penguasaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Dalam hubungan ini, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu insiden tragis pada 7 Oktober 2016 di Pasir Mas, Kelantan. Ketika itu seorang pegawai custom Allahyarhamah Anissa Ali bersama dua rakan sekerja beliau sedang menjalankan operasi pembantas penyeludupan. Kenderaan penguasa yang dinaiki mereka dipercayai sedang mengikori sebuah van yang disyaki membawa rokok seludup sebelum dirempuh dan dihimpit oleh sebuah kenderaan yang dipercayai digunakan oleh tontok, iaitu individu yang membantu sindiket penyeludupan mengelak tindakan penguasaan. Okay. Akibat rempuhan tersebut, kenderaan custom terbabas dan melanggar pokok. Allahyarhamah Anissa Ali mengalami kecederaan parah dan koma sebelum meninggal dunia pada 8 Oktober 2016. Kes ini bukan sekadar satu tragedi kepada keluarga, tetapi juga menjadi pengingatan kepada semua tentang risiko sebenarnya yang dihadapi oleh anggota penguasa di lapangan, khususnya di kawasan sempadan seperti Rantau Panjang dan Pasir Mas. Sebab itu, pindahan ini penting bagi memastikan tindakan terhadap kegiatan tonton dapat diperkemas supaya keselamatan pegawai penguasa lebih terjamin dan sindiket yang menghalang tugas penguasaan dapat ditangani dengan lebih tegas. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berulang lagi, rang undang-undang ini memperkenalkan peruntukan baru bagi menangani kegiatan tonton yang selama ini menjadi cabaran kepada agensi penguasa. Kegiatan tonton bukan sekadar menyalurkan maklumat, ia melibatkan perbuatan memantau, mengikori, menghalang dan mengganggu operasi penguasaan. Okay. Selama ini kita tak boleh mengambil tindakan terhadap pesalah jalan raya, tetapi kita boleh mengambil tindakan terhadap pesalah jalan raya, tetapi sukar mengambil tindakan terhadap pihak yang membantu pesalah mengelak penguasaan. Pindahan ini bertujuan menutup jurang tersebut supaya operasi penguasaan terhadap kesalahan seperti lebih muatan
dan kenderaan tidak patuh syarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kegiatan contoh menjejaskan keberkesanan penguasaan dan mengancam keselamatan pegawai penguasa. Oleh itu, peruntukan khusus ini adalah perlu untuk memastikan tindakan boleh diambil terhadap pihak yang menghalang dan menggagalkan operasi penguasaan. Di bawah Seksyen baru 110B, mana-mana orang yang menghalang, mengganggu, menyerang, mengancam, mengekori kenderaan pegawai penguasa atau menyebarkan maklumat mengenai aktiviti penguasaan boleh dikenakan tindakan. Kesalahan ini telah boleh dihukum dengan denda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak lebih daripada RM50,000 atau penjara tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan ini merupakan kesalahan boleh ditangkap. Tuan Ketua, fasa berkaitan Seksyen 66 bertujuan memperjelaskan dan mengamalskini peruntukan yang membolehkan menteri membuat kaedah-kaedah pelaksanaan beberapa perkara di bawah akta ini. Akta antaranya termasuk pengisytiharan, penubuhan dan kawal sedia sekolah memandu atau institut memandu, latihan memandu, pendaftaran pihak yang menjalankan penuntusan teknikal dan sebagainya. Pindahan ini membolehkan kawal sedia keselamatan kenderaan motor dilaksanakan dengan lebih menyeluruh termasuk penetapan fee. Kuasa kawal sedia telah lama wujud dalam pelbagai bentuk. Namun peruntukan sedia ada didapati perlu diperjelas dan dikemaskan. Sebagai contoh, apabila terdapat model kenderaan baru, komponen baru atau teknologi keselamatan baru diperkenalkan di pasaran, pindahan ini membolehkan keperluan teknikal dan prosedur kelulusan ditetapkan melalui peraturan tanpa perlu meminda akta induk setiap kali. Fasa berkaitan Seksyen 66A bertujuan meningkatkan kadar denda minimum bagi kesalahan gagal mempunyai perakuan pemeriksaan yang sah bagi kenderaan motor tertentu. Pindahan ini melibatkan kenderaan yang diwajib menjalani pemeriksaan berkala bagi memastikan kenderaan dalam keadaan selamat untuk digunakan. Pemeriksaan berkala merupakan mekanisme penting untuk memastikan kenderaan sentiasa mematuhi standard keselamatan. Oleh itu, peningkatan kadar denda bertujuan meningkatkan pematuhan dalam kalangan pemilik dan pengendali kenderaan terhadap keperluan pemeriksaan berkala. Fasa berkaitan Seksyen 66H dan 66J bertujuan memperkemas kawal sedia kenderaan motor asing yang memasuki Malaysia. Pindahan ini membolehkan menteri menetapkan perkara berkaitan permit masuk kenderaan motor asing termasuk fee, tempoh sah laku permit dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pemilik atau pengguna kenderaan tersebut. Selain itu, ketua pengarah atau pegawai pengangkutan boleh melarang kenderaan motor asing daripada memasuki atau keluar daripada Malaysia sekiranya kenderaan tersebut tidak mempunyai permit masuk yang sah atau masih mempunyai perkara yang belum diselesaikan di bawah undang-undang. Fasa berkaitan Seksyen baru 119C memperluaskan prinsip yang sama kepada kenderaan motor berdaftar Malaysia yang melakukan perjalanan rentas sempadan. Pindahan ini bertujuan memastikan pemilik kenderaan menyelesaikan saman dan kes tertunggak terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan rentas sempadan. Pada masa yang sama, pindahan ini membantu meningkatkan keberkesanan penguasaan serta membendung penyalahgunaan seperti penggunaan kenderaan kurn, kenderaan curi dan sebagainya. Fasa berkaitan Seksyen 72 bertujuan memperjelaskan kuasa berkaitan pengalihan dan penahanan kenderaan yang melanggar peraturan tempat letak kereta. Walaupun kuasa untuk mengalihkan kenderaan telah sedia ada diperuntukkan, peruntukan sedia ada tidak memperincikan dengan jelas tata cara pengalihan, tanggungan risiko serta fee yang berkaitan. Keadaan ini menimbulkan kekeliruan. Melalui pindahan ini, kenderaan yang melanggar peraturan parkir ataupun menghalang lalu lintas boleh dialihkan ke tempat lain atau atas risiko pembunya kenderaan. Kenderaan tersebut juga boleh ditahan sehingga fee ditetapkan dijelaskan. Pindahan ini bertujuan memastikan tindakan penguasaan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Tuan Ketua, fasa berkaitan Seksyen 76A dan Seksyen 79 menyentuh kesalahan berkaitan belok kiri dibenarkan, arahan pegawai penguasa serta isyarat lalu lintas. Pindahan ini menaikkan kadar denda minimum bagi meningkatkan tahap pematuhan terhadap peraturan asas lalu lintas. Kegagalan mematuhi lampu isyarat, arahan pegawai atau peraturan di persimpangan bukan kesalahan kecil. Justru itu kesalahan ini boleh menyebabkan kemalangan serius di kawasan bandar, sekolah dan sebagainya. Fasa berkaitan Seksyen 102 meningkatkan kadar penalti terhadap kegagalan penanggung insurans memaklumkan kepada pengarah apabila sesuatu polisi dikeluarkan, dibatalkan, dipindahkan ataupun diubah. Fasa berkaitan Seksyen 108 pula bertujuan meningkatkan hukuman bagi kesalahan penyataan palsu atau memasukkan rekod daftar perakuan. Kesalahan ini serius kerana boleh melibatkan penipuan dokumen, kenderaan kron dan sebagainya. Bagi kesalahan tersebut, hukuman dicadangkan dipertingkatkan dengan denda yang lebih tinggi dan tempoh pemenjaraan yang lebih berat. Ini kerana pemalsuan dokumen adalah satu kesalahan yang serius. Bagi memperlihatkan kerajaan serius terhadap kesalahan ini, hukuman di bawah Seksyen 108 turut dipertingkatkan. Bagi penyataan palsu tertentu,
Hukuman dinaikkan kepada denda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak lebih daripada RM50,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun. Bagi kesalahan pemalsuan rekod tertentu, hukuman dinaikkan kepada denda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak lebih daripada RM200,000 atau penjara tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya. Rang undang-undang ini juga meminda beberapa peruntukan sokongan, memperkemaskan aspek pembuktian, penyampaian notis, penalti am, kuasa mengkompaun. Pindaan meliputi Seksyen 117 berhubung tempoh pemeriksaan alat timbang, Seksyen 118 penyampaian notis secara elektronik, Seksyen 119 berkaitan kesalahan am dan penalti, Seksyen 120 berkaitan kuasa mengkompaun, Seksyen 119B berhubung kuasa menolak dan menggantung urusan atau transaksi. Tuan Ketua, Seksyen 112 dan 127 memperjelaskan peruntukan kenderaan micromobility. Pada masa ini, penggunaan kenderaan micromobility seperti skuter semakin meluas. Pindaan ini bukan bertujuan mengharamkan penggunaan micromobility. Sebaliknya, bertujuan menyediakan kerangka perundangan yang jelas bagi menguruskan kenderaan yang disita termasuk urusan penahanan, penyimpanan, tuntutan semula dan sebagainya. Pasal berkaitan Seksyen 126 bertujuan memperjelaskan kuasa menteri untuk memberikan kuasa kepada mana-mana orang menjalankan fungsi di bawah Akta 33 ini. Pindaan ini membolehkan syarat, fee dan penalti ketidakpatuhan ditetapkan dengan lebih jelas. Okay. Saya ingin menjelaskan bahawa pindaan akan dibuat secara berperingkat. Pindaan kali ini adalah berdasarkan perkara yang telah diutamakan dari segi dasar, perundangan dan kebolehlaksanaan. Beberapa perkara lain akan kita bawa kepada pindaan dalam sesi mesyuarat yang akan datang.